Apa kabar semua? Nama saya Nurul Fatul Aish binti Ahmad Tufizan. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Soi, Kuantan. Saya merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru pakar matematik. Saya suka menghabiskan waktu lapang saya dengan membaca. Saya berharap dengan hobi membaca ini memberikan peluang cerah kepada saya untuk berjaya. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sebuah buku yang amat bermakna bagi saya. Jalan ceritanya yang menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula sangat jelas dan mudah difahami. Buku yang memberi impak positif kepada saya bertajuk Cinta Ibu ke Syurga. Buku ini dikarang oleh Nana Shazana dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Blitrendi Sdn Bhd. Buku ini telah dicetak kali keempat pada tahun 2023. Buku ini mengandungi 117 muka surat dan mengumpulkan 5 cerita yang diinspirasikan daripada kisah sebenar kasih sayang seorang ibu membawa ke syurga. Saya memilih buku ini kerana banyak nilai-nilai murni yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Melihat kulit bukunya saja sudah menarik minat saya untuk mendalami dan mengetahui akan ceritanya. Kisah yang menyentuh sanubari saya mengisahkan tentang seorang ibu yang bisu dan tuli. Kawan-kawan nak tahu apa ceritanya? Ayo, dengarkanlah bicara buku saya. Cerita ini mengisahkan tentang Nadia yang mempunyai ibu yang kelainan upaya, iaitu bisu dan tuli. Kehidupan Nadia menjadi semakin sunyi setelah kematian ayahnya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Semasa ayahnya masih ada, ayahnya lah tempat untuk Nadia bercerita dan berkomunikasi. Malahan, kekurangan ibunya tidak mengganggu Nadia. Tetapi kini, Nadia merasa hidupnya semakin sunyi. Lebih-lebih lagi apabila pulang ke rumah. Ibunya bernama Faridah. Puan Faridah sering menghantar Nadia ke sekolah dan memberikan kata semangat serta dorongan kepada Nadia menggunakan bahasa isyarat. Tetapi Nadia bersikap acuh tak acuh sahaja. Sikapnya itu membuatkan hati Puan Faridah terguris. Di sekolah, Siti dan kawan-kawannya sering mengejek tentang ibunya yang bisu dan tuli. Kesabaran Nadia tercabar. Akhirnya mereka bergaduh. Nadia menjadi semakin benci kepada ibunya kerana kekurangan ibunya itu menjadi punca pergaduhan dia di sekolah. Hana, kawan baik Nadia, sering menasihati Nadia supaya meluangkan masa bersama ibunya. Nadia seperti tidak pernah bersyukur dengan ketentuan Allah. Pada hari kelahiran Nadia, Puan Faridah berusaha untuk menyediakan semua makanan kembaran Nadia, termasuklah ke aiskrim strawberry yang sudah lewat petang. Tetapi Nadia masih tidak pulang. Puan Faridah amat bimbang. Tiba-tiba, kelihatan jirannya terkocok-kocok datang ke arahnya dan memaklumkan bahawa Nadia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dia dilanggar pemandu mabuk. Keadaannya nazak. Mata Puan Faridah tidak terkelip langsung. Fokus membaca pergerakan bibir Puan Nisa. Setiap butir perkataan yang dapat difahaminya membuatkannya berasa lemah. Di hospital, Puan Faridah tidak keruan melihat sekujur tubuh kaku anaknya yang bernyawa lemah. Doktor mengatakan bahawa Nadia dalam keadaan kritikal yang memerlukan pembedahan segera. Nadia kekurangan banyak darah. Kebetulan pula, pihak hospital kekurangan darah yang berjenis O. Dengan izin Allah, darah Puan Faridah sama dengan anaknya. Jadi, pemindahan darah segera dilakukan. Nadia tersedar setelah beberapa jam pingsan. Dia melihat ibunya terbaring dan tidak sedarkan diri. Dirinya rasa seperti dirobek pilu. Dia setia menunggu ibunya membuka mata. Dia membuka semula mesej WhatsApp bersama ibunya yang disenyapkan. Baru dia sedar bahawa ibunya sering berkomunikasi dengannya. Dia sahaja yang buta, tidak tahu menilai kaca dan permata. Nadia menangisi, menyesali perbuatannya sendiri. Dia berkali-kali mencuci tangan ibunya dan meminta maaf. Tangisan Nadia terhenti apabila kondisi Puan Faridah tidak stabil dan dimasukkan ke dalam unit rawat terapi. Akhirnya, Puan Faridah tidak dapat diselamatkan lagi. Pengajaran yang boleh kita contohi dalam cerita ini ialah yang pertama, kita perlulah menghormati ibu bapa kita walaupun mereka serba kekurangan. Balaslah segala pengorbanan mereka dengan kesopanan dan kesantunan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-27 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan
supaya janganlah kamu menyembah yang lain selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, kita haruslah memandang wajah ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang. Malah, ajaran agama Islam sudah menyatakan bahawa memandang wajah ibu bapa mendapat pahala seperti mana melihat Kaabah, lautan dan halaman Al-Quran. Akhir sekali, kita perlulah menyayangi orang di sekeliling kita, terutamanya ibu bapa kita. Saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Anak dara menyebaringi titi, berjalan laju ingin segera. Kasih ibu tersemat di hati, hidup bahagia hingga ke syurga. Bangsa berilmu, bangsa membaca. Sekian, terima kasih.